Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan bercakap tentang daging ayam bahan yang paling biasa kita temui di meja makan rakyat Malaysia. Sama ada pada musim perayaan seperti Hari Raya atau pada hari-hari biasa saat kita menyediakan rendang ayam yang wangi atau semangkuk sup ayam panas untuk keluarga, pastinya ia satu momen yang sangat memuaskan hati. Daging ayam sememangnya bahan asas di dapur yang bukan sahaja lazat, malah kaya dengan nutrisi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, adakah semua bahagian ayam yang kita nikmati ini benar-benar selamat untuk dimakan tanpa sebarang kerisauan? Mungkin ada yang fikir saya terlalu risau, tetapi orang tua-tua pernah berpesan, penyakit datang dari perut. Walaupun kita sudah makan ayam seumur hidup, mungkin kita tidak pernah terfikir bahawa di dalamnya tersembunyi bahagian-bahagian yang boleh membahayakan kesihatan. Sesetengah bahagian ayam ibarat sebuah stor toksin di mana pelbagai bahan berbahaya terkumpul di dalam badan ayam. Logam berat hormon bakteria dan pelbagai bahan cemar yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar boleh terkumpul di situ. Anda mungkin fikir saya melebih-lebih, tetapi apa yang akan saya kongsikan hari ini bukanlah perkara yang direka-reka. Jika dimakan dengan cara yang betul, ia menjadi sumber tenaga dan nutrisi. Tetapi, jika salah cara, ia boleh menjadi seperti menanam bom jangka kesihatan di dalam badan kita secara senyap. Dalam video hari ini, saya akan menghuraikan satu persatu 7 bahagian ayam yang wajib anda elakkan. Saya akan terangkan dengan terperinci mengapa ia tidak boleh dimakan, apakah kesannya pada badan kita dan apa yang perlu diberi perhatian semasa menyiang ayam di rumah. Ini bukan sekadar maklumat masakan biasa, tetapi senarai semak penting untuk menjaga kesihatan anda dan keluarga. Mengetahui bahagian mana yang berbahaya sahaja tidak cukup. Kita perlu tahu sebab yang tepat dan cara pengurusan yang betul untuk pencegahan yang berkesan. Video hari ini padat dengan maklumat penting. Sila luangkan sedikit masa dan tumpukan perhatian sehingga akhir. Beberapa minit yang anda luangkan hari ini mungkin dapat menjamin keselamatan makanan anda untuk bertahun-tahun akan datang. Ia pasti berbaloi. Dan sebelum kita bermula, saya ingin mengenali anda dengan lebih dekat. Berapakah umur anda yang sedang menonton video ini dan anda menonton dari negeri mana, sila tinggalkan di ruangan komen. Membaca kisah anda akan menjadi satu kegembiraan besar buat saya. Saya percaya setiap pengalaman hidup yang anda kongsikan akan menjadikan ruang ini lebih mesra dan erat. Baiklah, mari kita mulakan. Bahagian pertama yang perlu diberi perhatian ialah kepala ayam. Sejujurnya, bagi sesetengah orang, kepala ayam yang direbus atau digoreng boleh menjadi hidangan istimewa, terutamanya di warung-warung. Ia mempunyai otak tulang dan isi yang kenyal, memberikan tekstur yang unik semasa dikunyah. Namun kepada para peminat kepala ayam, ada sesuatu yang penting ingin saya sampaikan hari ini. Pernahkah anda dengar pepatah yang mengatakan kepala ayam yang tua lebih beracun daripada racun? Mungkin bunyinya agak keterlaluan, tetapi kebenaran di sebaliknya tentang kesihatan tidak boleh dipandang ringan. Mengapa begitu? Cuba fikirkan. Ayam ialah haiwan yang menghabiskan masanya mematuk dan mencari makanan di atas tanah sepanjang hari. Persekitaran hari ini tidak lagi sebersih dahulu. Tanah air, malah makanan ayam mungkin mengandungi logam berat atau bahan berbahaya yang tidak kelihatan. Apabila ayam memakan bahan-bahan ini, tidak semuanya dapat dinyah toksin. Sebahagian daripadanya akan kekal dan terkumpul di dalam badan. Toksin ini akan merebak ke seluruh badan melalui aliran darah, dan bahagian yang mempunyai aliran darah yang banyak seperti tisu otak, iaitu di dalam kepala ayam, adalah tempat yang paling mudah untuk logam berat berkumpul. Ringkasnya, ia seperti karat yang terkumpul di dalam paip air lama. Semakin tua ayam itu, semakin banyak logam berat yang terkumpul di kepalanya. Bagi ayam kampung betina yang berusia antara 3
hingga 5 tahun kandungan logam berat di dalam kepalanya mungkin jauh melebihi paras selamat yang ditetapkan. Makan sekali-sekala mungkin tidak mendatangkan masalah besar, tetapi jika anda kerap makan kepala ayam, terutamanya memilih kepala ayam yang tua logam berat, yang terkumpul itu akhirnya akan bertindak sebagai racun secara perlahan-lahan di dalam badan kita. Lama-kelamaan ia boleh menjejaskan sistem saraf hati dan buah pinggang. Ketika itu, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Mungkin ada yang bertanya, macam mana nak bezakan ayam tua dengan ayam muda? Jangan risau, caranya sangat mudah. Pertama, lihat pada balungnya. Balung ayam muda berwarna merah cerah tegak dan berkilat. Manakala balung ayam tua pula kelihatan layu, warnanya kusam dan keunguan serta cenderung terkulai ke tepi. Kedua, periksa kakinya. Sisik pada tapak kaki ayam muda adalah rata lembut dan berwarna kuning pucat. Sebaliknya, sisik ayam tua lebih kasar tebal, warnanya lebih gelap atau keputihan terasa keras apabila disentuh dan kukunya juga lebih haus dan tajam. Saya ingin menasihatkan terutamanya kepada golongan pertengahan umur dan warga emas, jika boleh elakkanlah memakannya. Terutamanya jika ia ayam kampung yang dibela bertahun-tahun di halaman rumah. Ayam ini bebas berkeliaran, kadang-kadang mengais sampah dan kita tidak tahu apa sebenarnya yang telah dimakannya. Tiada siapa boleh menjamin apa yang telah terkumpul di dalam kepalanya. Sudah tentu ayam daging yang dijual di pasar raya besar kebanyakannya diternak di ladang komersial dengan makanan yang terkawal dan disembelih selepas tempoh tertentu. Jadi pengumpulan logam berat mungkin lebih rendah. Jadi, jika anda benar-benar ingin memakannya, pastikan anda memilih ayam ternak yang dijual di kedai daging atau pasar raya dan makanlah sekali-sekala sahaja dalam kuantiti yang sedikit. Ingat dua prinsip ini, sekali-sekala dan sedikit. Bahagian kedua yang perlu diberi perhatian ialah kulit di bahagian leher dan tisu limfa yang tersembunyi di bawahnya. Leher ayam adalah bahagian yang digemari ramai. Leher ayam bakar yang diperap dengan rempah atau leher ayam goreng kunyit memang menjadi hidangan pembuka selera yang popular. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, isi leher ayam itu sendiri boleh dimakan, tetapi anda mesti berhati-hati dengan kulit dan tisu-tisu aneh di bawahnya. Leher adalah salah satu bahagian di mana sistem limfa paling banyak tertumpu pada badan ayam. Jika anda pernah menyang leher ayam, anda mungkin pernah melihatnya. Apabila kulitnya dibuang, di bawahnya terdapat ketulan-ketulan kecil berbentuk bulat atau memanjang yang melekat. Tisu-tisu yang terasa licin dan sedikit bengkak ini semuanya adalah nodus limfa. Sistem limfa berfungsi sebagai barisan pertahanan badan haiwan, memainkan peranan dalam fungsi imun dan penyahtoksinan. Apabila ayam terdedah kepada virus, bakteria atau parasit dari luar, nodus limfa inilah yang akan bertindak balas terlebih dahulu dengan menapis dan menyimpannya. Lebih-lebih lagi, di ladang ayam moden, antibiotik atau penggalak tumbesaran sering dicampurkan ke dalam makanan ayam untuk mengelakkan penyakit. Masalahnya, sisa bahan kimia ini juga akan terkumpul di nodus limfa. Jadi ketulan-ketulan kecil ini bolehlah diibaratkan sebagai pusat pelupusan sampah atau stor toksin di dalam badan ayam. Mungkin ada yang berfikir, kalau begitu buang sahaja bahagian yang nampak. Tetapi ia tidak semudah itu. Nodus-nodus limfa ini tidak wujud secara berasingan. Sebaliknya, ia berselirat dengan lapisan lemak dan tisu penghubung, menjadikannya sukar untuk membezakan mana satu limfa dan mana satu lemak. Membuang beberapa ketulan besar yang kelihatan tidak akan menyelesaikan masalah kerana tisu limfa halus dan sisa-sisa yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar masih tersebar di seluruh bahagian leher, menjadikannya hampir mustahil untuk dibersihkan sepenuhnya. Jika bahagian ini dimakan tanpa dibersihkan dengan betul dalam jangka pendek, ia mungkin hanya menyebabkan sakit perut cirit-birit atau masalah penghadaman.
Tetapi jika kerap dimakan dalam jangka masa panjang, ia akan membebankan fungsi penyah-toksinan hati dan akhirnya membawa kepada risiko kronik akibat pengumpulan toksin di dalam badan. Jadi, adakah kita tidak boleh makan leher ayam langsung? Tidak juga. Ia boleh dimakan tetapi memerlukan proses pembersihan yang sangat teliti. Nenek Fatimah bukan nama sebenar seorang wanita tua yang bijak dalam hal masakan di kampung saya selalu berpesan apabila hendak memasak leher ayam, beliau akan membersihkannya melalui 3 langkah. Pertama, buang kulit dan lemak. Kulit ayam dan lapisan lemak tebal di bawahnya mesti dibuang sepenuhnya. Kedua, buang limfa. Selepas kulit dibuang, akan kelihatan tisu limfa kecil berwarna kelabu atau kekuningan yang lembik melekat pada otot leher. Gunakan hujung sudu atau belakang mata pisau untuk mengikisnya sehingga bersih sepenuhnya. Ketiga, buang selaput mukus. Permukaan leher ayam diliputi oleh satu lapisan selaput nipis yang perlu dibuang atas sebab kebersihan. Ia boleh ditarik perlahan-lahan dengan tangan. Selepas melalui ketiga-tiga langkah ini, barulah tinggal isi dan tulang leher ayam yang agak selamat untuk dimakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini, jika anda membeli leher ayam, jangan terus perap dan bakar. Luangkan sedikit masa untuk membersihkannya dengan betul terlebih dahulu. Walaupun ia mengambil sedikit masa tambahan, ia pasti berbaloi jika dapat mengurangkan beban pada kesihatan dan organ hati kita. Jika anda masih menonton dan merasakan perkongsian ini bermanfaat, sila tinggalkan komen dengan nombor 777. Satu komen anda itu menjadi isyarat mesra bahawa anda masih bersama kami dan memberikan semangat yang besar. Jika anda belum melanggan saluran ini, sila tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Dengan itu, anda tidak akan terlepas video-video berharga yang akan datang. Sokongan anda amat kami hargai. Kerana andalah kami dapat terus menghasilkan video yang menyampaikan maklumat berkongsi rasa dan menyebarkan sedikit cahaya harapan. Teruslah berjalan bersama kami. Terima kasih. Bahagian ketiga yang mesti diberi perhatian ialah bahagian punggung ayam atau lebih dikenali sebagai tongkeng atau bontot ayam, terutamanya kelenjar yang terletak di hujungnya. Ramai yang suka makan bahagian ini kerana ia berlemak dan rasanya yang gurih. Apabila dibakar, ia mengeluarkan aroma yang khas dan tekstur yang kenyal, malah ada yang sengaja mencarinya. Namun hari ini saya perlu maklumkan bahawa di sebalik kelazatannya itu, ada satu bahagian yang sama sekali tidak boleh dimakan. Ia adalah kelenjar minyak yang tersembunyi di dalam bonjolan kecil di hujung ekor ayam. Tisu ini mungkin kedengaran asing, tetapi ia sebenarnya adalah kelenjar rembesan yang sangat penting untuk fungsi kalis air pada badan ayam. Kelenjar ini merembeskan bahan seperti minyak berwarna kekuningan dan ayam akan menggunakan paruhnya untuk mematuk bahagian punggungnya dengan kerap. Minyak ini kemudiannya akan disapukan pada bulunya untuk menolak air dan memastikan bulunya tidak basah. Itik dan angsa juga melakukan perkara yang sama untuk melindungi bulu mereka. Tetapi di sinilah masalahnya bermula. Bahagian ini mempunyai bau hanyir yang sangat kuat dan menjadi punca utama yang merosakkan rasa keseluruhan daging ayam. Walaupun dimasak pada suhu tinggi, bau yang tidak menyenangkan ini akan meresap ke seluruh daging, menjejaskan kualiti dan aroma ayam secara serius. Oleh sebab itu semua, pusat penyembelihan yang berlesen diwajibkan untuk membuang bahagian ini. Demi rasa dan kebersihan kelenjar ini adalah bahagian yang wajib disingkirkan. Namun di sesetengah pasar pagi atau di kampung-kampung di mana ayam disembelih sendiri, bahagian ini mungkin tidak dibuang. Kebanyakan masa orang yang menyembelihnya pun tidak tahu fungsi sebenar atau risiko yang ada padanya. Sebab kedua yang lebih penting, bahagian ini sering dipatuk oleh ayam menjadikannya sangat terdedah kepada jangkitan bakteria. Patukan yang berulang kali boleh menyebabkan luka dan bakteria boleh masuk menyebabkan keradangan atau lesi. Masalahnya dari luaran, ia kelihatan normal, jadi sukar untuk menilainya dengan mata kasar.
Jika dimasak sekali dengan sup atau secara keseluruhan bahan radang atau bakteria di dalamnya boleh meresap ke dalam masakan. Ini boleh menjadi ancaman kesihatan yang besar terutamanya kepada warga emas yang mempunyai sistem imun yang lemah. Kesimpulannya, bahagian ini adalah zon bahaya 3 serangkai. Ia merosakkan rasa, memudaratkan kesihatan dan berisiko dijangkiti kuman. Nenek Fatimah selalu berpesan, walaupun sayang ketulan kecil kat bontot tu, buang dulu sebelum masak. Kalau tak buang, nanti satu keluarga sakit perut lagi rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, kesihatan lebih penting daripada rasa. Ingatlah, satu bahagian kecil ini boleh mensia-siakan seluruh usaha masakan anda. Bahagian keempat yang perlu diberi perhatian ialah tisu berbentuk kantung yang tersembunyi jauh di dalam punggung ayam, iaitu pundi Fabricius, bursa of Fabricius. Bahagian ini tidak kelihatan dari luar, tetapi ia sebenarnya adalah organ pusat yang mengawal sistem imun ayam, umpama ibu pejabat pertahanan badan. Ia berfungsi menghasilkan sel-sel imun dan merupakan tisu pertama yang bertindak balas apabila virus atau bakteria menyerang ayam. Namun bahagian ini menjadi masalah kerana ia adalah tempat di mana semua toksin dan patogen daripada ayam yang berpenyakit akan berkumpul dan kekal paling lama. Contohnya, jika ayam dijangkiti virus seperti selesma burung atau memakan makanan dan air yang tercemar, kebanyakan toksin dan sisa metabolik akan terkumpul di dalam pundi ini. Walaupun tidak kelihatan, ia adalah pusat pengumpulan virus dan toksin. Jika berlaku keradangan pada bahagian ini, walaupun dari luar kelihatan elok di dalamnya, mungkin sudah berlaku pendarahan, nekrosis tisu mati atau dalam kes teruk dipenuhi nanah. Apa yang lebih menakutkan, memasak tisu berbahaya ini tidak menjamin keselamatannya. Kaedah memasak biasa seperti merebus, memanggang atau merenih tidak dapat menghapuskan sepenuhnya virus atau toksin tahan haba yang tersembunyi di dalamnya. Sesetengah bakteria mungkin mati, tetapi patogen yang lebih kuat boleh terus hidup dan masuk ke dalam badan kita. Terutamanya bagi warga emas dengan sistem imun yang lemah, sedikit toksin pun boleh menyebabkan kerosakan organ atau tindak balas keradangan yang lebih teruk. Sebab itulah, Nenek Fatimah selalu menekankan cara paling mudah dan selamat masa siang ayam potong dan buang sahaja seluruh bahagian punggungnya. Mungkin anda rasa sayang tetapi menyimpan sedikit isi dan membahayakan kesihatan seluruh keluarga adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan. Jika anda masih mahu memakannya, pastikan anda mencari dan membuang sepenuhnya kelenjar minyak di luar dan pundi ini yang tersembunyi di dalam. Kerana ia sukar dilihat, anda perlu menggunakan hujung jari untuk merasai dan membuangnya dengan berhati-hati. Jika terlepas pandang, lebih baik tidak memakannya langsung. Bahagian kelima yang perlu diberi perhatian ialah kelenjar tiroid, iaitu dua tisu kecil seperti biji kacang yang tersembunyi berhampiran trakea salur pernafasan di kedua-dua belah leher ayam. Dari luar ia kelihatan kecil dan tidak istimewa, tetapi ia adalah organ penting yang mengawal sistem endokrin ayam. Kelenjar tiroid ayam merembeskan hormon yang mengawal metabolisme dan suhu badan, iaitu hormon tiroid. Seperti kata Nenek Fatimah, kelenjar tiroid ayam adalah bahagian yang sama sekali tidak boleh dimakan. Ini kerana ia mengandungi hormon tiroid dalam kepekatan yang sangat tinggi. Jika manusia termakan tisu ini secara tidak sengaja, ia boleh mengganggu keseimbangan sistem endokrin badan. Kesannya boleh menjadi lebih teruk bagi golongan pertengahan umur yang lebih sensitif terhadap hormon wanita hamil atau mereka yang mempunyai sistem imun yang lemah. Pengambilan hormon tiroid yang berlebihan boleh menyebabkan badan menunjukkan tindak balas yang serupa dengan hipertiroidisme. Simptom-simptom biasa termasuk jantung berdebar tanpa sebab, tangan menggeletar, berpeluh sejuk, sukar tidur dan perubahan emosi yang ketara menjadikan seseorang lebih sensitif dan tidak stabil. Apa yang lebih membimbangkan, simptom-simptom ini mungkin tidak dianggap serius pada mulanya. Tetapi jika berulang atau terkumpul, ia boleh membebankan sistem saraf autonomi dan sistem kardiovaskular.
Masalahnya tisu ini sangat kecil dan sukar dikesan, jadi ia sering terlepas pandang apabila menyiang leher ayam ramai yang hanya membuang kulit lemak dan nodus limfa, tetapi 2 biji kelenjar kecil ini sering terlepas. Sebab itu, Nenek Fatimah sentiasa berpesan selepas membuang kulit dan limfa gunakan hujung jari untuk mencari dan membuang 2 tisu kecil yang keras di kedua-dua belah trakea. Katanya, amalan kecil ini memainkan peranan besar dalam menjaga keseimbangan badan kita. Bahagian keenam yang tidak boleh diabaikan ialah peparu ayam, iaitu organ pernafasan. Cuba bayangkan ayam hidup berkeliaran di atas tanah sepanjang hari. Persekitarannya lebih berhabuk daripada yang kita sangka, penuh dengan spora kulat bakteria dan pelbagai zarah halus yang tidak kelihatan, dan ia menyedut semua ini setiap hari. Adalah sangat logik jika bahan cemar ini disedut terus ke dalam peparunya. Struktur peparu ayam juga sangat kompleks dan berbeza daripada manusia, dengan bronkiol halus dan alveoli yang padat menjadikannya seperti span. Jika patogen atau bahan cemar melekat di dalamnya, ia tidak akan dapat dibersihkan dengan hanya membilasnya dengan air. Walaupun kelihatan bersih di dalamnya, mungkin sudah terdapat sisa kotoran dan bahan berbahaya yang terperangkap. Lama-kelamaan keradangan atau lesi boleh terbentuk di dalam peparu, atau dalam kes yang teruk, ia boleh menjadi keras seperti nodul. Ia ibarat penapis kotoran dari udara, jadi kita boleh bayangkan betapa tercemarnya ia. Nenek Fatimah selalu berpesan semasa menyiang ayam, bila buka bahagian dada, kalau nampak ada tisu warna gelap yang tak keras tapi macam span, itulah peparu. Buang sahaja semua itu yang paling betul. Peparu terletak jauh di dalam rongga dada, melekat pada tulang rusuk dan tulang belakang. Jika tidak dibuang dengan betul, ia boleh menyebabkan bau hanyir semasa dimasak dan merosakkan rasa kuah sup. Selain itu, di sekeliling peparu terdapat salur darah, membran lemak dan tisu penghubung. Jadi ia perlu dibuang sepenuhnya, bukan sekadar dicabut ala kadar. Terutamanya apabila memasak sup atau merebus ayam seekor, perhatian lebih perlu diberikan jika dimasak dengan peparu toksin atau bakteria yang tidak kelihatan boleh meresap ke dalam kuah. Bahagian ketujuh ialah kelenjar adrenal. Di manakah letaknya kelenjar adrenal ayam? Ia adalah tisu berbentuk jalur berwarna kuning yang melekat di sebelah buah pinggang ayam, rapat dengan kedua-dua belah tulang belakang. Kelenjar ini berfungsi merembeskan hormon adrenal. Ringkasnya, apabila ayam terkejut atau merasa terancam, kelenjar ini akan merembeskan hormon secara tiba-tiba, menyebabkan jantungnya berdegup laju dan tekanan darah meningkat sebagai persediaan untuk melarikan diri atau melawan. Jika kita tidak membuang kelenjar ini dengan betul semasa membersihkan organ dalaman ayam dan memakannya, ia sama seperti kita memasukkan hormon adrenal dari luar ke dalam badan. Mengapa ini menjadi masalah? Ia boleh menyebabkan degupan jantung kita menjadi laju tanpa sebab, tekanan darah meningkat dan saraf menjadi tegang secara tidak perlu. Ini bukanlah masalah kecil, terutamanya bagi warga emas yang menghidap tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Ia berisiko menyebabkan komplikasi yang serius. Namun kelenjar ini sangat lembut dan warnanya hampir sama dengan lemak di sekelilingnya, jadi ia mudah terlepas pandang. Oleh itu, apabila membersihkan organ dalaman ayam, perhatikan dengan teliti lemak di sekitar buah pinggang. Pastikan anda mengikis bersih 2 jalur tisu adrenal berwarna kuning yang tersembunyi di dalamnya. Kesimpulannya, daripada kepala ayam hinggalah kelenjar adrenal, ingatlah bahawa 7 bahagian ini adalah bahagian berbahaya yang tidak boleh dipandang ringan. 7 bahagian ini: kepala kulit leher dan nodus limfa, kelenjar minyak, di punggung pundi fabricius, kelenjar tiroid peparu, dan kelenjar adrenal adalah senarai bahaya yang perlu diberi perhatian semasa menyiang ayam. Mungkin ramai yang mula risau jika banyak sangat bahagian yang tidak boleh dimakan. Adakah daging ayam ini selamat? Jangan bimbang. Jika kita memilih dengan cara yang betul, menyiang dengan teliti dan memasak dengan sempurna, daging ayam tetap menjadi hidangan yang sihat dan lazat. Sekarang saya akan kongsikan 3 langkah
Untuk menikmati daging ayam dengan lebih selamat, langkah pertama pemilihan bahan mentah yang teliti. Cara paling selamat adalah membeli ayam dari pasar raya besar atau kedai daging berjenama yang dipercayai. Ayam yang dijual di tempat-tempat ini biasanya melalui proses penyembelihan yang standard, di mana bahagian-bahagian berbahaya seperti kelenjar minyak telah dibuang mengikut peraturan. Langkah kedua, penyangan yang rapi dan teliti. Kepala ayam sebaiknya dibuang terus. Leher ayam perlu dibuang kulit dan lemaknya dan nodus limfa dikikis bersih. Punggung ayam, cara paling mudah adalah dengan memotong dan membuang keseluruhan bahagian ekornya. Di dalam rongga dada dan perut, pastikan peparu dan kelenjar adrenal yang tersembunyi dibuang sepenuhnya. Menggunakan sarung tangan pakai buang adalah lebih baik untuk kebersihan. Langkah ketiga, masak pada suhu tinggi dengan sempurna. Pastikan ayam dimasak sehingga masak sepenuhnya hingga ke bahagian dalam. Sama ada memasak sup memanggang atau mengukus kelar bahagian yang tebal seperti paha atau dada untuk memastikan ia benar-benar masak. Suhu dalaman daging ayam perlu mencapai sekurang-kurangnya 75 grad Celsius untuk membunuh kebanyakan bakteria dan virus. Namun ingatlah, memasak pada suhu tinggi boleh membunuh kuman tetapi tidak dapat menghilangkan logam berat atau toksin kimia. Oleh itu, bahagian seperti kepala ayam yang menjadi tempat pengumpulan toksin jalan terbaik adalah dengan membuangnya terus. Dengan mematuhi 3 langkah ini, daging ayam akan terus menjadi sumber protein yang hebat untuk keluarga kita. Sedikit usaha lebih semasa menyiang dan memeriksa semula proses memasak sudah cukup untuk melindungi kesihatan seluruh keluarga. Sekarang mari kita melangkah lebih jauh untuk belajar cara memilih ayam yang baik. Pernahkah anda keliru di pasar pagi melihat deretan ayam dan tidak tahu yang mana satu untuk dipilih? Hari ini saya akan kongsikan 6 petua untuk membantu anda. Lihat kesan sembelihan di leher. Leher ayam yang baru disembelih biasanya mempunyai permukaan yang tidak rata kerana ayam meronta. Akan ada sedikit kesan darah merah segar di sekelilingnya. Jika potongan terlalu licin dan pucat tanpa darah, ia mungkin ayam yang mati sebelum disembelih. Lihat matanya. Mata ayam segar adalah jernih, berkilat dan anjal. Jika mata cengkung, kabur atau keruh, ia adalah tanda ayam itu sudah lama atau tidak sihat. Lihat kakinya. Kaki ayam segar berwarna cerah semula jadi dan tidak berbau hanyi. Jika warnanya kehitaman atau kusam, ia mungkin ayam lama. Periksa keadaan kulit. Kulit ayam segar berwarna cerah, licin dan anjal. Jika kulitnya kekuningan kusam berbintik atau terasa melekit, ia sudah tidak segar. Lihat bahagian punggung. Punggung ayam yang sihat mestilah bersih. Jika kotor atau terdapat kesan kehijauan, jangan beli. Tekan isi dada. Isi dada ayam segar akan terasa anjal dan kembali ke bentuk asal apabila ditekan. Jika lembik dan tidak anjal, ia sudah hilang kesegarannya. Juga berhati-hati dengan ayam yang disuntik air untuk menambah berat. Sebelum mengakhiri perkongsian kita, mari kita imbas kembali perkara paling penting. Pertama, 7 bahagian ayam yang wajib dibuang: kepala limfa di leher, kelenjar minyak di punggung pundi fabriceus, kelenjar tiroid, peparu dan kelenjar adrenal. Kedua, 3 prinsip makan ayam dengan selamat: beli dari sumber yang dipercayai, siang dengan teliti dan masak sehingga sempurna. Dan pesanan terakhir, saya terutamanya kepada golongan warga emas. Apabila usia meningkat, sistem imun dan fungsi penyahtoksinan badan akan menurun. Generasi kita dibesarkan dalam zaman yang susah mengajar kita untuk tidak membazir walau sedikit pun makanan. Tetapi kini tiba masanya untuk kita mengubah sedikit pemikiran itu. Apabila berkaitan dengan kesihatan, jangan sekali-kali sayang. Seketul daging yang kita sayang untuk buang mungkin akan menyebabkan kita terpaksa ke hospital dan menanggung kos perubatan yang jauh lebih tinggi. Kesihatan adalah harta yang paling berharga.
Menjaga kesihatan dengan memilih makanan yang bersih dan betul adalah pilihan yang paling bijak. Semoga maklumat yang dikongsikan hari ini bermanfaat untuk anda. Jika anda suka, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Jika ada sebarang pertanyaan atau pengalaman yang ingin dikongsikan, sila tinggalkan di ruangan komen. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi di video akan datang dalam keadaan sihat sejahtera.